ini silap. Tapi bagaimana kalau kita lihat daripada sudut pandangan orang muda? Baik, saya percaya kekasih yang ditahan oleh kaki tangan Dewan Bandaraya itu tidak terbabit dalam dadah. Dan selepas itu dia pun tidak menagih dadah. Ya. Baik. Mereka tidak. Saya tidak. Tapi gini, maksud saya, bila kita adakan undang-undang, sehingga kan orang yang pegang tangan pun kita dakwa, itu sudah menjadi satu tekanan hidup. Baik, Datuk, sila. Saya nak betulkan persepsi ni. Ini salah satu saya nampak kegagalan kita ni ialah kerana tak dapat kerjasama daripada pihak pemangkang. Kita sebagai pemangkang, ini masalah nombor satu, musuh nombor satu. Bila kita sebut nombor satu, dia tak kira ni anak DAP ke, anak PAS ke, anak awak UMNO ke, dia sapu bersih dah. So, ini persepsi dengan betul. Kita kata ini musuh. Bila kita kata dia musuh, kita mesti ketepikan faham politik. Baru kita boleh bekerjasama. Ini yang Muhammad cakap, rangkaian-rangkaian itu, setujulah ayat Quran yang dia baca, betul. Sekarang kita tahu. Ayat-ayat Quran yang dia baca, kita tidak ada fikir. Tapi kita nak dengar daripada PAS. Bagaimana langkah yang dia buat. PAS memerintah Kelantan. Di Kelantan ada 3,000 lebih orang-orang penagih dadah. Apa Kelantan buat untuk menagih dadah? Adakah kerajaan Kelantan, ada kerajaan negeri Kelantan bagi duit kepada ADK untuk bantu menagih dadah? Kalau setakat baca ayat Quran, dia tak selesai masalah kita ni. Baik. Itu yang kedua. Yang kedua, peraturan. Saya pun heran mengapa DAP takut sangat peraturan ni. Peraturan untuk kita menyusun hidup. Kalau kita takut kalau saya tanya DAP itu ada peraturan. Masuk parti politik DAP pun ada juga peraturan. Dan kita jangan mengatakan bahawa peraturan ni boleh menyebabkan kita tertekan. Kalau kita lihat dadah, pengurus kawan sebenarnya paling ramai 54,07%. Tak ada dia kata sebab dia dalam kita kata ni perasaan ingin tahu 26%. Tekanan jiwa lah kali yang jadi Muhammad kata itu sikit je. 42,6%. Itu pun mungkinlah kalau kita mahasiswa yang rasa tak apa berhenti dia kalau dia nak buat aktiviti. Saya nak beritahu, semalam saya pergi rasmikan satu majlis anti kempen dadah. APTA Peringkat Kebangsaan. Ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar kita pun sudah sedar dah bahawa dadah ini musuh nombor satu negara dan mereka bersama-sama dengan kerajaan. Saya heran mengapa pemangkang masih tak nampak masalah nombor satu negara ni. Baik. Saya nak tanya Datuk Lok ya. Apakah misalnya pemerintahan PAS di Kelantan selama beberapa tahun itu dapat menyelesaikan masalah dadah ini? Terima kasih. Pertama saya juga ingin membetulkan persepsi daripada Datuk Noh tadi, iaitu kita bukan mengatakan dadah ni bukan musuh negara, tapi mungkin bukan satu-satunya musuh nombor satu negara. Kemudian tentang kerajaan PAS Kelantan yang telah merintah beberapa penggal di Kelantan, kita harus faham bahawa Kelantan ini bukanlah satu negeri yang lain daripada Malaysia. Dia duduk dalam Malaysia, persekitaran Malaysia, di bawah kerajaan persekutuan. Semua agensi-agensi dadah kebangsaan misalnya adalah datangnya daripada kerajaan pusat. Dan saya meyakini dan telah pun saya mendapat maklumat informasi bahawa kerajaan Kelantan memberikan sepenuh kerjasama kepada aktiviti-aktiviti program-program kerajaan pusat. Malah Menteri Besar Kelantan sendiri pun tidak pernah menolak bahawa dia bukan pengurusi agensi dadah kebangsaan misalnya kan. Baik. Saya nak bangkitkan ni perkara yang tadi Datuk Noh timbulkan ni. Kalau kita berdasarkan pada negeri Kelantan jatuh nombor 5 dari segi jumlah banyak penagih. Sekarang ni angka yang diberikan adalah 3,516 ini penagih baru dan berulang dalam tahun 2004 atau 9% daripada jumlah penagih negara. Dan kalau mengikut statistik bandar, Kota Baru jatuh nombor 6 dari segi jumlah pandai ramai dan Kuala Terengganu nombor 10. Jadi apa justifikasi ataupun explanation ataupun penjelasan Datuk Lok Loh kalau misal kata sekadar menggunakan kriteria pemerintahan berteraskan kepada soal agama dan sebagainya, sedangkan Kelantan pun diperintahkan oleh PAS agak lama. Ya, jadi itu yang saya kata tadi, oleh kerana persekitaran misalnya yang ada di Malaysia ini sebab kita bukan ada sempadan yang berlainan, maknanya rakyat Kelantan, remaja Kelantan boleh pergi ke Kuala Lumpur jadi dari segi orang kata transportasi atau komunikasi itu lebih meluas sekarang ni. Sama ada remaja Kelantan, Kedah ataupun Kuala Lumpur sendiri, dari segi kriteria atau persekitaran mereka tidak banyak berbeza, tidak banyak beza, tetapi pendekatan yang telah kita cuba lakukan itu, kita rasa itu adalah satu pendekatan yang bertepatan dengan naluri dan fitrah manusia itu sendiri.
dan juga bertepatan dengan apa juga anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sekiranya ada berlaku kemungkaran maka hendaklah kamu cegah dengan tangan kamu sekiranya kamu tidak mampu maka kamu cegah dengan lidah kamu, sekiranya tidak mampu maka hendaklah kamu benci dalam hati. Tapi itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kita melakukan, misalnya kalau kerajaan dia menggunakan kuasa, tangan itu adalah kuasa kerajaan. Ibu bapa menggunakan kuasa ibu bapa untuk melakukan pencegahan. Apakah Dewan Muslimah PAS bersedia bekerjasama dengan Datuk Noh untuk menyelesaikan kita isu besar ini? Kita selama ini pun kita tidak mengatakan kita buat program, mesti buat program dadah khusus itu saja baru menunjukkan kita bekerjasama. Tetapi secara umumnya kita melakukan aktiviti program-program mencegah kemungkaran, kejahatan dan kemaksiatan termasuklah dadah. Dr. Lok percaya bahawa isu ini harus transcend pertimbangan politik? Sudah pasti. Baik, Datuk. Saya tertarik bila Dr. Lok kata kuasa memerintah ni. Saya nak maklum kita pun terbuka. Terus dalam seminar Intidadah Kebangsaan di Johor Baru, saya menyebut Yang Berhormat Usam untuk memberikan satu kata kerja. Sebab kita pun nak dengar juga ni. Apa pendekatan metodologi yang nak dibawa oleh PAS. Kalau betul kuasa memerintah itu boleh guna. Saya pernah minta supaya kerajaan Kelantan buat satu pusat serenti. Buat cara ala Islam. Kalau kata ayat Quran, buatlah cara pada kata Islam supaya orang lain boleh nampak. Kerajaan Kelantan dah buat satu macam pusat serenti. Kononnya pusat serenti yang kita buat ni sebenarnya semua tak betul lah. Orang lari lah, berulang lah, tak ada faedah macam-macam. Sekarang ni kerajaan Kelantan ada kuasa, buat satu pusat serenti, buatlah modul sendiri, pendekatan sendiri. Saya janji bahawa kita ADK akan memberikan sokongan sepenuh-penuhnya. Dan memang kita memang nak mengharap, memang kita menunggu-nunggu cara pendekatan Islam yang cara mana yang boleh yang dibuat seperti mana yang dibuat oleh gerakan-gerakan dakwah Kristian, Buddha pun mereka dah buat secara sukarela. Jadi kalau boleh Datuk Doktor cadangkan kepada kerajaan negeri Kelantan, kita dahulukan. Dan juga bukannya saya kata kerajaan memanglah ADK ni buat kerajaan persekutuan, tapi kena maklum melalui kerajaan negeri ada bagi sumbangan. Ada bagi sumbangan token 50,000, 60,000, kurang-kurangnya bagi duit peruntukan untuk membuat deklarasi salah. Tapi saya fahamkan di Kelantan kerajaan negeri tak pernah pun bagi pun kepada ADK. Kalau masalah dadah ni kita bercakap saja, memang tak boleh selesai masalah. Kita nak tengok praktikal. How we solve the problem. Itu yang betul kita tengok. Baik. Sebab saya yakin kerajaan Kelantan ada memberikan peruntukan dan sumbangan kepada ADK ni. Sebab semasa saya di Kelantan baru-baru ni pun saya mendengar satu program yang dijalankan oleh kerajaan negeri bersama-sama dengan pemadam dan juga ADK. Jadi saya rasa tak timbul di sini. Dalam peruntukan ni boleh 4B pun boleh buat aktiviti dengan ADK ni. NOSC pun boleh, Persatuan Pelajar pun boleh. Semua boleh bagi tenaga. Material yang kita perlukan. Kalau bercakap tanpa material, susah kita nak bagi. So kan ngamur, semua orang boleh bagi material. Nak buat program, nak kena ada duit. Baru kita boleh buat. Kalau kita tak ada duit, you nak pergi beli pun tak mau datang. Ini yang kita kena tengok. Baik. Saya minta Profesor komen sikit tentang isu yang membabitkan soal sebab punca penagihan. Kita banyak cakap tentang punca. Dan kita perhatikan berdasarkan pada statistik yang dikeluarkan oleh agensi Intidadah Kebangsaan, pengaruh kawan ni 54%. Ini angka yang disebutkan oleh Datuk Noh ni. 54%. Perasaan ingin tahu 26%. Ingin berseronok hanya 14% saja. Tekanan jiwa ni hanya 4%. Apa komen Profesor tentang perkara ni? Dia mana-mana pun kalau kita lihat trend sebab menggunakan dadah, etiology of drug use hampir sama. Pengaruh kawan memang yang pertama. Tapi pengaruh kawan ni selalu kita perhatikan dia ada kaitan dengan pengaruh ibu bapa. Kalau ibu bapa kurang berpengaruh pada anak masing-masing, maka pengaruh kawan akan take over, terutama sekali bagi mereka dalam kelompok remaja. Yang ingin tahu seperti mana yang dibangkitkan oleh YB Teng tadi ni, kalau kita perhatikan mereka ingin tahu sangat, memang agak sedikit. Kerana apa? Kalau kita buat pameran dadah sekalipun, yang mempunyai perasaan ingin tahu dan kemudian mencuba dadah, ada mereka yang betul-betul tak dapat maklumat sebenarnya. Yang tidak dapat maklumat tentang bahaya dadah, tentang risiko dadah, maka mereka akan menggunakan pertimbangan itu untuk menggunakan dadah. Begini banyak